Trip kali ni kami decide untuk pergi ke Yunnan, China. Yunnan ialah wilayah paling banyak etnik minoriti di China seperti Bai, Yi, Nazi, Dai, Han dan Tibetan. Sebab tu budaya, pakaian tradisional, tarian dan bahasa di Yunnan sangat pelbagai. Yunnan dikenali sebagai syurga pencinta alam. Kat sini ada Snow Mountain iaitu Jet Dragon Snow Mountain, JDSM. Kat sini juga banyak hutan, gunung dan lembah. Yang bestnya bandar-bandar seperti Lijiang dan Shangri-La masih dikekalkan vibe old world. Lijiang merupakan bandar lama berusia 800 tahun dan Shangri-La kaya dengan budaya Tibet, udara sejuk dan gunung bersalji. Yunnan ada komuniti Hui Muslim. Jadi, kat sini sangat mudah untuk cari makanan halal dan ada banyak masjid yang dibina sejak 400 tahun yang lalu. Untuk episod kali ini, kita akan cerita pengalaman naik China Eastern Airlines dari Malaysia ke Lijiang dan transit beberapa jam di Kunming International Airport. Selamat menonton! Alhamdulillah, proses luggage check-in berjalan lancar. Kita orang naik bas untuk terus ke gate. Masa ni anak-anak dah segar sikit. Kali ni kami terbang dengan China Eastern Airlines untuk ke Yunnan. Alhamdulillah, flight dia on time. Tapi itulah, apps dia agak complicated. Nak pilih seat dan urusan online check-in agak leceh. Lagi senang guna website, tapi kena translate satu-satulah. China Eastern Airlines ni salah satu airlines terbesar di China. Dah ada sejak tahun 1988. Diorang sangat kuat dengan domestic flight. Kapal yang kita orang naik ni tak ada in-flight screen. Flight pun 4 jam je, pukul 4 pagi. So semua orang tidur sepanjang flight. Untuk meal, kita orang pilih option for Muslim. Scrambled egg dia not bad, sedap dan mengenyangkan. Legroom luas, kursi lembut, sedap untuk tidur. Blanket disediakan upon request. Alhamdulillah dah touchdown. Arrive Kunming. Kita dapat priority lane. Kalau dah nampak tulang dinosaur ni, maksudnya dah sampai airport Kunming lah tu. Okey, sekarang kita tengah nak cari restoran halal dekat dalam airport. Sedap tak? Tak manis. Apa dia? Tak manis. Tak manis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu spicy je. Makanlah. Sedap tak? Kita orang dah lepas breakfast dekat kedai. Apa nama kedai tu tadi? Lanzhou. Kedai tadi tu lah. Dan kita orang berehat sekejap dekat bench.
Sebab diorang ni tired dah. Sebenarnya kalau nak ikut plan, sebelum dia naik flight, kita orang nak singgah Dian Chilik. Tapi dia touchdown lambat sikit. Lepas tu immigration pun lama. Kita orang cek Didi kalau nak pergi Dian Chilik tu 58 minit. So memang tak sempat lah. Kalau kita orang pergi sana sejam. Sepatutnya 30 minit saja. Sebelum ni cek Google. Tiba maybe jam lah. Maybe jam. So tak confident lah kalau nak pergi, nak balik, nak catch pada next flight pukul 1. Okay, itu saja. Sambung rehat. Security check sangat detail. Banyak kali kena buka dan pakai balik bag. Kita nak pergi cari gate 2. Dekat area flight domestik ni macam lagi menarik je. Ada playground, kids boleh main-main. Lepas tu ada kerusi pantai boleh baring-baring. Kerusi urut pun banyak gila. Atuk ni mula-mula pandang saya tahu. Ingatkan dia nak marah sebab aku ikut video je sana sini. Rupa-rupanya dia beria pujuk cucu nak suruh ambil gambar dengan Chua. Lama pula tu cucu dia protes nak ambil gambar sebab nak main. Dari airport ni kita orang tak ambil Didi sebab kita orang ada 2 luggage 28 inch dan 1 luggage 24 inch. Didi kat Lijiang tak ada option untuk premium atau SL. So kemungkinan untuk book 2 Didi tu sangat tinggi. So second option kita orang guna khidmat private sapu kat airport. A bit pricey tapi harga dia lebih kurang je kalau ambil 2 Didi. How to go to the drop point? 到离你们目的地最近的一个路口。 We both know where to go. Didn't want you all the time. 아직 내 맘속